Abang Ali mana? Mungkin kat dalam, doa panjang. Wih, Apa besar lama sangat Abang Ali? Abang Ali lepas semayang tadi, abang baca doa sikit, semayang sunat lagi. Tak macam korang. Korang lepas semayang saja korang cabut. Mintalah doa murah rezeki sikit, tolak bala. Tak reti ke? Yelah, Abang Ali, kita ikut cakap Abang Ali. Ni malam ni show start pukul apa, Abang Ali? Kau macam tak tahu pula. Malam ini show start pukul 8.45 lepas isyak. Kau jangan datang lambat pula. Balik, malam ni kita orang datang lambat boleh tak? Jet, kau jangan buat hal. Pukul 8 kau mesti ada kat pentas. Kau tak ada, kau siap. Apa Siawi buat lama sangat dekat atas tu? Kata nak salin baju aja. Bukan boleh tak tahu. Siawi sejak belakangan ni dah berubah lah. Asyik termenung. Gua dah boring balik. Apa tanya, Abang Ali? Plus menangi pasal Ella tu. Lagi-lagi Ella. Macam tak ada betina lain. Ella. Budak tu hancur lah, Jet. Ella tu real balik. Tu sebab we gilakan dia. Dia tu cute. Cun melecun. Aku tak kira. Menyusahkan aku aja. Nasib baik masa konsert tadi, orang tak paling batu tau. Makwa dia ni, memeningkan aku aja. Abang Ali kena faham, Abang Ali. Ragam anak muda bercinta. Abang Ali tu apa kurangnya dulu? Dia tak je? Ya, saya tengok Abang Ali dulu dengan Chef Aidora. Agak-agak lagi teruk pada Siawi. Dah. Jangan mepek lah. Itu Titi Nustan. Abang Ali. Minum. Abang, apa yang abang ingat dalam filem ni? Filem apa abang ingat? Tak tahulah. Ni producer dia Yusof Aslam tau. Dia buat dekat Genting, dia buat dekat Kampung Baru. Kat masjid tu Kampung Baru. Filem Pemburu Bayang. Pemburu Bayang. So apa yang abang ingat masa abang shoot filem ni? Kena datang awal, kena punctual. Pasal kita orang rock band kan. Jadi kita orang pun nak hafal skrip pun, ya Allah, Tuhan je yang tahu kan. Susah kan? Bukan senang kalau main drum tu tak apa. Tapi okey lah. Ini beginners lah. Masa tu permulaan bibit-bibit dia. Bibit-bibit kita orang nak pijak dunia perfilman ni kan. Jadi masa tu tengah popular kan dengan Sejati apa semua. Saya pun baru join dengan Wings masa tu. Jadi masa tu buat dekat kafe dekat Genting Island dengan lepas sembahyang Jumaat. Oh, yang betul lepas main Jumaat? Lepas sembahyang Jumaat dia orang shoot terus kat tepi jalan tu. Tapi sekarang dah cantik lah, dah jadi Masjid Jamik kan. Sekarang tak ada apa yang saya nak cakap lah, cuma saya suka tengok Ali Bakar lah pasal nampak handsome sangat. Oh, masa tu. Alright, seterusnya. Derma saya sikit saja. Kalau RM10 baik tak payah. Selena, tak baik cakap macam tu. RM10 kan duit juga. Yang penting dia ikhlas. Encik, sila masuk pejabat saya dan... Nanti, saya tak mau bersniaga dengan awak. Tujuan saya kemari kerana Allah Ta'ala atas pujukan Cik Hussein. Jadi dengan dia saya bersniaga. Azina, tolong ambilkan kursi. Apa dia? Kursi. Okey, saya Sila duduk, Cik. Cik. Duduk, Tuan Cik. Buatkan air? Okey. Cik Hussein, Saya. saya nak bagi derma RM100,000. Boleh? Boleh. Cukup tak? Cukup. Ini resitnya. Alhamdulillah, terima kasih. Apabila kita pulang ke alam kekal, kita hanya dibalut kain putih. Semoga harta saya tadi dapat membantu saya akhirat kelak. InsyaAllah, apa yang saudara lakukan ni, moga-moga anda mendapat rezeki yang berlipat kali ganda. Ya, ada barang sikit nak bagi. Saya sedekah. Terima kasih kerana menyedarkan saya. Sama Allah. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
bang, filem Putra. Putra. Kali ni abang berlakon dengan Abang Jo, dengan Maidi kan. Apa yang abang ingat? Director dia, producer dia kakak Juni Dalan. Saya buat dekat cerita pasal anak raja ni yang dia tak terurus lah duduk dengan orang tua kan. Jadi dia lebih baik dia duduk luar, cari partner, buat amal jariah kan. Jadi saya ni tak semena-mena terlibat sekali pasal ada bisnes lah dalam istana tu. Jadi orang tua saya lah, dia ada bisnes dalam istana. Jadi saya duduk kat luar. Jadi saya yang uruskan tempat tinggal dia, bila dia datang, kontak apa number, uruskan dia punya sosial lah. Jadi tak secara langsung, dia ni biasalah anak raja kan. Anak raja Nusantara. Dia Nusantara kan. Kita orang berlakon dekat Salomar Bistro lah. Oh, sama Bistro itu. Salomar Bistro. Masa tu naik bas apa semua, ada view kita orang. Lepas saya bagi sedekah tu, kita orang terus pergi holiday dekat Langkawi. Oh, ya. Jadi cerita dia tak banyak. Cerita dia cuma dia nak buat amal jariah aja. Dunia ni kan, kat dunia ni dia kerja nak bagi nafkah aja. So, tapi dalam filem ni mungkin abang ada banyak dialog lagi kan daripada yang first tadi. Ada. Yang itu sinonim lah, dia kelakar sikit kan. Tak berapa serius, tak ada seriusnya kan. Jadi berlakon dengan bawah Zulkifli M. Osman. Direct, jadi okey, tak ada problem sangat. Pasal tu kita orang sebaya kan. Jadi sama-sama buat kerja elok-elok. Okey. Seterusnya. Oi, apa yang menong dengan pagi-pagi buta ni? Oi, dah 3 pagi dah. Kau tak ngantuk ke? Aku tak boleh tidur, Ajat. Entah kenapa, hatiku tak sedap. Fikiran aku jadi kacau. Aku tahu. Kau risau pasal abang mati kan? Dia baru keluar jail, kau dah gabrak. Apa yang kau nak takutkan? Bukan soal takut, Jad. Cuma aku tak pasti apakah sekali impian aku akan menjadi kenyataan atau... Sudahlah. Jangan cakap benda yang belum jadi. InsyaAllah. Kalau jodoh, kahwin kau dengan Wati. Ha? Kan aku dah janji jadi pengampil kau. Okey? Tidurlah, Wei. Ha? Kau berdua dengan Zainal dalam satu album? Hei, Wei. Kau dah fikir baik-baik ke? Aku terikat dengan kontrak BMG. Aku tak ada pilihan. Kau rasa macam mana, Jad? Okey tu memang okey. Tak ada hal. Tapi kau dah beritahu Wati ke pasal perkara ni? Belum. Aku tak nak melukakan hatinya. Biarlah dia tahu sendiri. Hai, jangan cik menyakit, Wei. Orang perempuan ni kuat cemburu. Nanti bergaduh. Kasih tahu je lah. Hai, nak buka mulut dengan girlfriend sendiri pun takut. Ya, Bob. Filem Sembilu 2. Ya. Ini antara kira abang walaupun tak bantu tapi bantu yang agak banyak. Itulah penting jugalah dalam filem tu. Ya. Apa yang abang ingat berlakon dengan sahabat abang? Tak seterusnya saya terpaksa ikut kehendak dia tau. Ikut kehendak producer Isu Aslam, director, lepas tu pelakon. Macam dia hero kan. Jadi saya terpaksa serius lah. Yang ini saya nampak ada sikit kesan lah. Tak macam yang lepas-lepas lah. Yang ni kesan dia duduk serumah, berkawan baik, tahu luar belakang, latar belakang dia, depan belakang kan. Jadi
terus terang dia memang terlibat, tak boleh nak pergi jauh mana lah, tak boleh nak dia terlibat dengan nyanyian, terlibat dengan kisah cinta, terlibat dengan dia punya tu. Jadi saya ni kira kawan yang duduk rumah yang ambil berat tentang hal dia lah, luar dalam lah, jaga pakaian dia, jaga hal ehwal semasa apa semua kan. Jadi saya rasa okey lah, saya pun nampak sihat walafiat masa tu, muda kan. Muda kan. Puncak kan. Jadi okey, bagus juga, mantap jugalah saya dapat lakonan bawah arahan Yusof Aslam kan. Jadi Yusof Aslam ni dia one thing lah, dia senior kan. Jadi saya tak ada nak cakap apa lah, cuma saya rasa terhibur lah bila saya dapat tengok muka dia balik kan. Saya susah nak tengok klip-klip sebenarnya. Susah nak cari pasal saya lost dunia multimedia ni, memang saya lost. Jadi tak susah lah aku jadi kawan Awi sebab memang kawan Awi. Memang saya jadi sahabat dia yang duduk serumah. Jadi luar dalam saya tahu ada bias lah, ada informer kan. Ada informer beritahu pasal regarding BMG record company apa semua ni kan. Tak lagi jauh lah, memang seriously kat situ je kan. Tak boleh nak tunding tempat lain kan. Jadi okey lah, cantik lah. Okey, masa tu muda lagi kan. Sekarang pun okey juga. Tapi syukur Alhamdulillah lah, awak jemput saya, dapat saya saksikan balik kan lakonan saya dengan dia kan. Alhamdulillah. Ada lagi. Hai weh. Dah setengah jam aku tengok kau situ menong aja. Apa yang kau fikirkan? Tak ada apa-apa lah, Cik. Kau janganlah nak sembunyikan daripada aku. Aku tahu kalau tak kerana si Farah, ini tentu pasal Wati. Betul tak? Kahwin aja, habis cerita. Ini yang kau nak teruk-teruk bercinta buat apa? Aku tengok kau ni pelik lah weh. Dulu bercinta dengan Wati sampai setengah mati. Bila dikebas orang, engkau gigit jadi. Macam? Sudahlah, Cik. Banyak pelik aku pula. Aku tengah cari ilham nak buat lagu baru ni. Kau ni nak cari ilham buat lagu ke ataupun nak cari ilham jumpa Wati? Kau jangan tunggu aku. Dulu kau dapat sekali. Tolong jangan kau ulang lagi. Aku pun dah belajar tau. Lah. Aku lah, Cik. Alah, mengacau lah dia ni. Farah. Kenapa tak telefon dulu nak datang? Awi tak ada lah. Dia ke mana je, Cik? Kenapa dia tak kontak aku? Entah manalah aku tahu. Kau tinggal satu rumah dengan dia. Takkan kau tak tahu mana dia pergi? Memang kami tinggal satu rumah. Tapi soal peribadi dia, aku tak kuasa nak campur. Kau cakap betul-betul je, Cik? Kau jangan sebahat dengan dia? Aku kontak handphone dia, shut off je, kenapa? Kau tak faham ke Farah? Aku cakap aku tak tahu. Kau berdua yang sesedap bercinta, aku yang jadi mangsa. Kalau dia balik, suruh dia call aku. Okey bang. Sambung dengan watak abang yang tadi, dalam filem yang seterusnya, filem Tragedi Oktober. Tragedi Oktober ni tragedi ke? Tragedi Oktober. Tragedi Oktober ni dia dah keluar sodo tau. Bila dia buat recording semua dekat LA. Jadi saya terlibat bila dia balik pasal manager dia masa tu Rita tau. Bila Rita dalam cerita ni saya pun tak tahu buat apa. Saya duduk rumah jaga urusan baju pakai minum dia, jadi balaci. Kan jadi balaci yang dia ni seriously involved dengan dua orang perempuan, dia bercinta. Lepas tu saya yang jadi mangsa. Saya pun tak tahu macam mana keadaan saya masa tu. Jadi saya cuma
cuma letak diri saya ni sebagai pengurus rumah tangga lah. Pengurus rumah tangga lah. Jadi dia masa tu pun single kan. Dia bujang lagi. Saya pun masa tu bujang juga. Jadi tragedi Oktober ni saya tak tahu yang ada filem tragedi Oktober. Saya dah lupa habis. Saya tak ingat. Tapi banyak lakonan kira serius lah kan. Tapi saya dia letakkan dalam keadaan macam tu lah. Tak ke mana pun kan. Saya kena jaga pakai makan minum dia apa semua, rumah tangga dia apa semua kan. Jadi okey. Jadi alhamdulillah lah saya dapat teruskan karier saya sebagai seorang pelakon kan. Pelakon tambahan. Tapi ni arahan Yusof Kelana kalau tak salah. Yusof Kelana. Kelana dengan Yusuf Aslam macam mana? Dia M Rajoli arwah M Rajoli dengan abang Galak. Galak. Dia Galak, Yusof Kelana dengan Yusuf Aslam. Dia orang bertiga ni lah. Dia orang kira taikong lah. Dia orang kepala kan. Jadi dia letakkan saya kat rumah tu macam tu lah. Abang jalan je lah. Saya jalan. Boleh. Okay, Bang. Alright, next. Tajam. Masih dia. Cepat. Masih. Kau ni mesti campur Terek kat sini Merah, kau jangan pukul Merah. Oh. Jaga Merah. Merah. Kecoh lah Merah. Kau ni trouble lah Merah. Dia pukul kau kan? Yelah. Tolonglah aku Merah. Tolonglah. Bagi aku settle benda ni Merah. Nasib baik ada mak tajam. Kalau tidak, Naya mamat tu aku kerja kan. Silap pecah muka dia. Sekarang aku tak tinggal lagi kat rumah Saleh. Aku segan dengan bini dia. Dia pun tengok aku semacam aja. Filem rasa boleh dia filem merah. Merah. Tapi filem ni serius sikit daripada filem lain. Cerita ni saya kerja, ada tempat kerja, ada port saya ambil dadah. Memang saya terlibat dengan dadah cerita ni kan. Jadi saya kerja dekat Black and White studio dekat Star Park kan. Jadi saya Ziana Zain dengan dia bekas banduan. Jadi saya terlibat dengan dadah. Jadi dia terlampau ambil berat kan. Dia sayang kan. Jadi sayang itu dia follow up setiap gerak-geri. Jadi dia sebagai banduan penjara, dia pun tahu sikit sebanyak tentang dadah ni tau. Jadi dia ikutlah ke semua sekali. Jadi saya terlibat kematian saya dalam cerita Merah ni. Dia betul serius lah. Dia kalau boleh dia nak bagi motivasi pada kanak-kanak budak-budak sekolah ni, budak-budak bawah kesinan dapat sedarkan sedikit sebanyak lah, tak banyak tentang bahaya dadah ni kan. Jadi dadah ni memang tak sepatutnya dibagi, tapi Nasir dia bagi peranan sebagai nama tu Mak Tajam tu kan. Mak Tajam. Bilillahi ta'ala, Allah tu Maha Kaya kan. Saya betul terus terang lah, saya adalah minggu-minggu yang sudah tu saya teringat balik lakonan saya sebagai Mak Tajam ni kan. Jadi saya klikkan dia dengan kembar dia. Jadi dalam filem dia mati lah dekat luar, dia kekal hidup sebelum dia temu ajal lah kan. Tapi Merah memang challenging. Tapi filem pertama abang yang abang serius lah berlaku, kiranya macam watak serius, tak ada watak macam yang tadi kan macam ada
kelakar-kelakar kan. Hmm. Tapi kira serius penuhnya kan. Ya, sebenarnya tak nak bagi merah ni terlibat pasal dia bekas banduan. Jadi kalau dia serius terlibat tentang dadah ni, jadi dia sebagai motivasi, macam dia pergi daripada satu tempat ke satu tempat, dia bagi motivate tentang kematian ni apa semua bahaya ni kan. Jadi serius tu memang serius pasal M Nasir kan. Dengan arwah banyak passion juga. Alright, seterusnya. Nuri, malam ni kau balik dulu Ada di mana pula? Biasa lah, aku nak pergi jumpa ni. Habis Hani. Lagi dah. Hai, Ella sama. Amri, boleh tak kau tolong hantar aku balik malam ni? Kan aku dah cakap aku tak suka tumpang dengan perempuan nak kereta aku. Kau ni memang tau. Asyik je mahal aja. Macam lah handsome sangat. Mona, apa susah? Abang Jojit ada lah. Abang boleh hantar kau balik naik motor. Motor besar ke motor kecil? Biasalah, kapcai. Kapcai, tolong sikit. Tak main aku. Pelit. Oi, Mona. Ini bukan sebarang kapcai tau. Ini kapcai boleh rem lah. Yang terbuka menantiku. Okey bang. Itu filem Bara. Bara. Title saya tak ingat lah, tapi awak pesan kat saya. Orang ingat itu tapi tak ingat title. Itu filem Bara bang. Bara cerita dia, venue dia, tempat kejadian ni, dia orang shooting dekat apa, wilayah kompleks tau. Itu boleh. Wilayah kompleks kat rooftop. Tempat tu ni tempat dia orang pesta muda-mudi lah. Jadi saya jadi bartender Jadi watak saya dalam cerita ni saya gemuk sikit lah. Tembam lah. Itu tembam. Biasalah kalau terlibat lagi kan. Okey. Jujur sangat tu. Saya jadi bartender, saya punya girlfriend ada bagi saya ada girlfriend lah. Ada girlfriend boleh hang around, boleh usah boleh tackle apa semua kan. Duduk dekat club yang ada live band. Jadi pesta muda-mudi, kita orang jual Coca-Cola je. Coca-Cola tapi ada sikit yang menghayalkan tu lah. Arak tu tak ada tapi yang hayal tu ada lah kan. Jadi dia cerita ni pasal kisah pelacur lah. Kan? Kisah dia Rosyamno masa Nafas Cinta jadi lain, yang ini dia jadi lain. Dia jadi bapa ayam, jadi gangster yang betul-betul memang buat kacau je kan. Kerja dia buat kacau aja. Saya punya scene tak banyak lah. Saya cuma terlibat dekat bar sebagai bartender dengan tempat ni lah, dengan venue dia, tempat dia orang pesta muda-mudi ni. Tempat kerja tu lah. Alright bang, lepas tu satu soalan nak tanya. Dalam banyak-banyak filem abang, kebanyakan semua pakai nama abang, Jojit. So macam mana? Tu kehendak abang ke atau memang pengarah yang producer? Itu semua memang dia orang tak boleh lari dia. Dia orang dah sebut nama tu kan. Tapi cerita pengarah semua memang tak boleh lari lah, pasal saya identiti tu dengan Wings. Jadi nama stage saya memang dia orang panggil Jojit lah. So dia orang ni memang tak nak tukar lah. Tadi memang dia orang tak, memang dia filem tu. Ya. Watak lain-lain tapi tetap nama Jojit. Memang dia orang right now. Okay, alright bang, apa perasaan abang bila abang nak tengok filem aku dan abang ni? Saya syukur alhamdulillah, ada yang duka, ada yang baik, ada yang terhibur, ada yang buat saya rasa saya kembali muda. Terima kasih kerana bagi saya peluang tengok balik klip-klip lama ni kan, daripada sejarah filem saya berlakon.
sebagai turut membintangi. Saya harap-harapnya majulah industri filem kita. Jadi saya tak ada apa, cuma saya ucap terima kasih pada yang terlibat.